Jangan itu je. Kita masih muda lah. Kita nak kurun makin besar. Dah masa tua tak tua tak. Masa muda lah kita nak buat sungguh-sungguh. Sebab energi dan semangat kemudaan kita itulah kita nak buat. Waktu dah tua, macam-macam alasan yang boleh datang. Penyakit dan sebagainya. Tak sempat. Bulan terbiak. Masa itu kita dalam tak baca Quran, kita tak dalam. Waktu lain pun tak ada tanus. Memberi nama tanus. Ngapa bulan Ramadan saja? Hilang ke Quran pada bulan lain? Ini perlu kita teruskan. Bulan mengajar kita menjadi abdi yang lebih dekat. Buatlah amalan yang terbaik pada bulan Ramadan ini. Jangan kira-kira pada tenaga dan masa kita. Boleh sembahyang duha, boleh sembahyang sunat taubat, boleh sembahyang sunat hajat, boleh sembahyang sunat isyraq, dan pagi-pagi sembahyang sunat, boleh baca Quran di mana, boleh berzikir di mana-mana masa bulan Ramadan. Itulah harap bulan Ramadan ini akan meningkatkan amal. Itu yang jelas sekali. Jelas sekali tuan. Bulan Ramadan ini mengajar kita sebagai menjadi hamba yang bertaubat. Ikhtu minanna, makna kita sudah selamat daripada sambaran akidah. Kita bertaubat. Taubat bila-bila masa kita boleh bertaubat berdoa. Pintu taubat dibuka kepada sesiapa. Dan orang yang paling disukai oleh Allah SWT di antaranya orang taubat. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Semua Allah suka kepada orang yang bertaubat dan suka orang yang bersih. Kulun ada haqqa wahai faqir tawwabun. Allah. Semua anak Adam ini melakukan kesalahan dan sebaik-baik mereka melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Maka kita bertaubat sungguh-sungguh. Bertaubat untuk mengelakkan kita dari dicampak ke neraka. Bertaubat mengelakkan kita daripada kita dimasukkan gulungan-gulungan yang dididik oleh Allah SWT. Kita bertaubat untuk mengelakkan kita daripada dilaknat oleh Allah SWT. Bertaubat. Apa dua kesalahan buat tak kira selagi mana salah itu tidak sampai pada pendek syirik, tuan-tuan bertaubat. Dan sekiranya tuan-tuan mati dalam keadaan bertaubat, alangkah mulianya mati tuan-tuan, bersih daripada segala dosa. Inilah yang kita harapkan dalam perjalanan kita menyambut Ramadan. Kita harap sesuatu memberi pengajaran, sesuatu memberi input yang menyebabkan kita menjadi manusia yang baik, yang lahir dalam keadaan kita bersih, lahir dalam keadaan kita makin baik dan makin mantap di sisi Allah SWT. Ini harapan-harapan. Barulah kita boleh nampak ayat dalam surah Al-Baqarah itu yang terakhir la'alla tattaqun. Semoga kita bertakwa. Tetapi tuan-tuan, suka saya juga mengingatkan sebelum kita akhiri jumpa kita pada malam ini. Di kesempatan seminggu ini saya cadangkan kepada tuan-tuan, ulurlah seminggu ini ulur apa? Bukan ulur nasi dalam, bukan nasi lahu, bukan. Ini berulur bongkos kotak ini kotak apa ulur. Itu tak payah buat makan orang Malaysia makan sampai mati. Orang yang makan kerana mati, makan kerana mati, kita makan sampai mati, makan untuk makan. Janganlah harap sampai. Saya cadangkan sebagai contoh ulur maksudnya itu mudah lah. Kalau kita nak dapat terbaik dalam Ramadan ini, buka Quran. Start pada malam ini, buka. Tak kira juzuk berapa tak nampak lah. Jangan start pada Al-Baqarah kalau tak boleh tak konsisten. Buka lah Yasin, pakai ayat sila-sila. Yang penting kita ada mudah nak membaca Quran. Itu pertama. Kedua, tuan-tuan, mudahkan sembahyang sunat taubat pada malam. Nah, tuan-tuan bangun pada awal malam, ini akhir malam, lepas tengah berlima. Sebelum tidur, sembahyang sunat taubat dan tutup dengan witir. Ketiga, belajar berzikir. Ini berzikir bukan dibalik, bukan mesti berakhir
Berzikir makna dalam perjalanan kita berzikir, dalam kita patuhi kita berzikir, kita balik kita berzikir, dalam kita dalam dunia duduk saja kita berzikir. Zikir Ustaz banyak berzikir bahagia. Allah ke, Subhanallah ke, Alhamdulillah ke, La ilaha illallah. Untuk bebas berzikir. Supaya apa? Supaya kita sudah azum, sudah ada perasaan yang tinggi untuk kita buat hal-hal ini pada bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan juga. Sepatutnya pada bulan Rajab begitu dan bismillah pun saya dekat puasa ini. Buat je lah, tak ada mana kita buat. Bulan Rajab dulu kita tak puasa sunat, bulan Syaban tak puasa sunat, kita puasa dulu. Tak boleh main kawan puasa nazar dan puasa ganti. Boleh kan? Tapi tak apalah, kita ada masa lagi seminggu. Kalau betul serius, betul serius bulan Ramadan ni, betul serius, buat. Kalau tak serius, jangan buat. Biarlah Ramadan macam yang lain. Lepas tu mati besok ibu lah. Dan jangan. Bulan, aku mati. Patut tunggu dah 2 tahun. Aku cadang 2 tahun lagi Allah Ramadan susu. Hukuman kita. Jadi kalau kita tak nak mengambil risiko begitu berat, begitu besar, maka Ustaz pada bulan Ramadan ini something, sesuatu mesti kita buat untuk diri kita dan kau buat dan harapan kita. Semoga Ramadan harus memberi keberkatan dan rahmat Allah SWT. Kita harapkan kita tidak terganggu dengan wabak yang ada sekarang ini. Ada juga orang tak mendatang siapa-siapa, tak mendatang orang, tak mendatang berterawih, tak terawih itu. Kenapa? Tak. Yakin. Tengok orang tak payah. Memang lain itu tak pergi dengan siapa sebab tak pernah pun. Alasan dari Iswan Iman, alasan. Jadi kita harap semua bulan Ramadan tahun ini berilah peluang untuk kita memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah baik, lebih baik daripada Allah SWT. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan terima kasih pihak Surau Musafah yang sudi menjemput saya yang satu kekurangan ini. Tapi yang penting saya rasa tuan-tuan dapat berkongsi perasaan yang penuh keikhlasan daripada diri saya untuk kita sama-sama mengambil istifadah untuk pengajaran dan pengalaman yang boleh membantu kita menjadi hamba Allah, insyaAllah. Itu harapan saya. Jika sekiranya ada sesuatu yang silap, maaf, silapan yang tidak saya sengajakan, dan sekiranya ada kebaikan, itu semua datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebetulan melalui saya. Dan kita doa sama-sama semoga kita panjang usia oleh Allah dan dirahmati Allah sehingga kita bersyukur dengan tutup aku lupa oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas input yang amat bersemangat dan bagi kita semua untuk menghadapi Ramadan. Dan insyaAllah kita doa sama-sama moga kita dipanjangkan umur oleh Allah untuk duduk Ramadan pada tahun ini. Banyak orang yang sempat sampai Ramadan, jadi kita harap kita sampai dan insyaAllah kita mampu untuk memaksimalkan dunia ibadat pada bulan Ramadan insyaAllah. Jadi saya sebagai wakil dan kepada kuasa sangat terima kasih di atas itu yang belum insyaAllah. Tutup lagi sebagai atas kafar dan surah Al-Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.